kasih pengurus majlis yang berusaha pengetua cemerlang Sekolah Menengah Vocational Sandakan UNOVOSY, barisan penolakan dan guru-guru serta rakan-rakan seperjuangan yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya mewakili pelajar Angkatan 4 menerima amanah yang telah diserahkan oleh pelajar Angkatan 5 kepada kami. Kami berjanji akan berusaha dan mencuba sedaya upaya kami untuk meneruskan amanah ini. Kami juga berjanji akan mengharumkan nama sekolah dalam bidang akademik dan kurikulum. Terima kasih juga kepada pelajar-pelajar Angkatan 5 kerana telah banyak memberi tunjuk ajar kepada kami. Kami juga ingin memohon maaf sekiranya ada tersalah kata atau terkasar perlakuan kepada kakak-kakak dan abang-abang semua. Kami mendoakan kejayaan kepada anda semua. Sekian sahaja dari saya. Terima kasih. Terima kasih ucapkan